Jadi ekonomi negara bukan sahaja sedang pulih, malah kini berada di atas landasan yang paling kukuh dalam tempoh sedekat. Segala indikator utama membuktikan bahawa keberhasilan ini adalah hasil langsung daripada ketekasan tadbir, urus dan dasar ekonomi madani yang sentiasa meletakkan kebajikan rakyat sebagai keutamaan. Angka kejayaan yang nyata, Tuan-Tuan, ekonomi negara menunjukkan daya tahan yang luar biasa, lonjakan pertumbuhan 5.7% pada suku keempat tahun 2025. Yang juga mustahak kita lihat apabila kita ada penekanan kadar inflasi di bawah 1.6%. Selain itu, kadar pengangguran pula jatuh ke paras 2.9%, iaitu paras terendah yang berhormat dalam tempoh 11 tahun. Ini adalah bukti jelas keberhasilan kerajaan dalam sediakan peluang pekerjaan dan juga menjamin kestabilan hidup rakyat. Dari sini, semangat kejayaan yang kita lihat, Kementerian Digital juga melalui MDEC terus komited untuk memastikan bahawa lonjakan ekonomi digital ini inklusif selaras dengan KPI ekonomi digital yang mana kita hendak mencapai sumbangan sebanyak 30% yang berhormat kepada KDNK menjelang tahun 2030. Ini selaras dengan aspirasi negara AI 2030 yang diumumkan oleh Perdana Menteri semasa membentangkan rancangan Malaysia ke-13. Di bawah Belanjawan 2026, Tuan-Tuan, kerajaan telah pun memperuntukkan sebanyak 53 juta ringgit Malaysia sebagai Geran Pecutan Malaysia Digital ataupun MDAG yang dikendalikan oleh MDEC. Peruntukan ini Tuan-Tuan akan digunakan untuk memenuhi komitmen pembayaran kepada penerima geran yang telah pun diluluskan sebelum daripada ini. Berdasarkan data sehingga 13 hari bulan Januari tahun ini, baki komitmen geran ini akan diperuntukkan kepada 47 syarikat teknologi. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 28 syarikat adalah penggiat teknologi kecerdasan buatan ataupun AI dan Internet of Things, IoT. Ini termasuklah syarikat dalam sektor digital creative tech yang menyokong pengkarya industri kreatif kita agar mereka mampu bersaing di peringkat global dengan teknologi yang terkini. Secara umum, yang berhormat dan ketua, kriteria bagi memohon geran MDEC merangkumi pendaftaran syarikat di bawah Akta Syarikat 1965 atau 2016, modal saham terbitan minimum mengikut program serta rekod kewangan yang bersih. Walau bagaimanapun, peruntukan 53 juta ini adalah khusus untuk menyelesaikan baki komitmen geran MDAG sedia ada. Sebarang syarat permohonan untuk geran baru adalah tertakluk kepada keperluan semasa geran yang akan ditawarkan selepas daripada ini. Tuan-tuan, inilah komitmen kerajaan madani, termasuklah memastikan setiap perancangan digital bukan saja memacu inovasi, malah menjadi nadi kepada kemakmuran ekonomi negara demi masa depan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih. Kuala Langat. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Saya mendapat maklumat ada pengkarya kreatif yang memohon geran ini, tetapi tidak diluluskan disebabkan oleh kandungan menggunakan teknologi kecergasan ataupun AI ini. Cuma AI ini sekarang terlalu rancak dan saya kira kita tidak boleh halang. Apakah inisiatif kerajaan ataupun kementerian untuk menggalakkan penggunaan AI yang mungkin dalam bentuk yang lebih terkawal dalam industri kreatif, terutamanya dalam mempromosikan kepentingan negara kita, termasuklah mungkin program-program kerajaan dan juga edukasi pendidikan kesihatan menggunakan kaedah kreatif AI ini sendiri. Dan sejauh manakah geran ini telah membantu penggiat tempatan untuk mengembangkan produk sedia ada ke pasaran serantau ataupun global, dan mungkinkah ada satu bentuk garis panduan penggunaan AI ini supaya dapat dikawal di dalam negara kita. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Berhormat, kalau ada maklumat berkenaan dengan permohonan-permohonan yang telah pun dibuat dan tidak diluluskan, yang mana dibawa alasan sebegitu yang dinyatakan, sila bawa ke perhatian saya dan saya akan lihat semula kepada aplikasi ataupun permohonan-permohonan tersebut. Yang Berhormat, seperti mana sedia maklum, kita di dalam MDEC memang melalui proses yang ketat untuk pastikan bahawa dana yang disediakan ini digunakan untuk tujuan yang tepat.
Kita tidak mahu ada ketirisan dan sebagainya ataupun ada wang yang dikeluarkan, lebih dana yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak mendatangkan sebarang hasil. Jadi dari sudut itu kita memang ada proses penilaian. Kita lihat kepada apakah projek-projek yang sebenarnya telah pun dipohon, apakah yang sebenarnya telah pun dilaksanakan, dan di situ kita juga lihat kepada aspek-aspek ROI ataupun pulangan yang kita lihat daripada pelaburan ini. Ini penting kerana kita hendak pastikan bahawa dana yang dikeluarkan itu memang tepat pada tempatnya dan menunjukkan keberhasilan. Dua perkara yang kita lihat. Satu, kita lihat kepada sebenarnya angka melalui hasil pulangan daripada proses pelaburan itu. Maksud dia kalau kita memberikan grant itu, kita melihat kepada atau perlukan supaya ditunjukkan bahawa hasil dari sudut keuntungan itu memang ada. Itu satu. Kedua, kita juga lihat kepada aspek memastikan bahawa kita dapat mewujudkan peluang-peluang pekerjaan baru yang selari dengan teknologi baru, khususnya dalam AI. AI ini yang berhormat adalah satu perkara yang sangat luas, berentasi semua sektor. Kita semua tahu. Tapi kita kena hendak lihat kepada bagaimana teknologi baru menggunakan AI itu dapat juga membawa impak kepada apa yang kita sebut sebagai sektor ini. Inilah satu perkara yang memang giat kita lihat dalam MDEC. Kita ada banyak program di mana kita sering kali jumpa dengan industri. Kita sedar berkenaan dengan teknologi baru. Kita lihat bagaimana kita dapat memastikan bahawa penggiat-penggiat karya negara kita dapat mengadaptasi perniagaan mereka kepada teknologi baru. Dan seperti mana yang berhormat sebut tadi, yang sangat penting juga untuk melihat apa yang berlaku bukan saja di rantau kita tapi di peringkat global. Kita hendak pastikan bahawa apabila ada pelaburan, dana dikeluarkan, produk yang kita hasilkan itu adalah produk yang boleh mencapai peringkat taraf global. Itu sangat penting untuk kita memastikan bahawa Malaysia atau nama Malaysia itu naik ke dalam pentas global dan dilihat oleh seluruh negara di seluruh dunia, dan mereka juga melihat negara Malaysia sebagai satu tempat pelaburan yang mereka tertarik, dan itu saya rasa satu perkara yang sangat penting. Tapi seperti mana saya sebut, yang berhormat, kalau ada maklumat berkenaan aduan bagaimana kita boleh memperbaiki, menaik taraf dan juga lihat kepada meluaskan lagi ke penggunaan dana ini, saya sedia untuk mendengar aduan tersebut dan kita lihat bagaimana kita dapat kerjasama untuk memperbaiki sistem yang sedia ada. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih. Bakri.